Saraheyo over here. Meledak. Salam mendonya. Okey, apa aku nak buat hari ni? Hari ni konten dia simple-simple saja. Macam biasa, masih lagi konten dengan makanan, tapi bukan masak lah hari ni. Hari ni adalah konten mukbang ayam geprek ataupun ayam gembus 10 kali ganda spicy dia. Korang boleh tengok montage. Okey, hampa dah tengok dah macam mana dia punya sambal atas ayam tu. So, jom kita. Tak ada makan peluh dah ni apa macam mana ni? Aduh, minta maaf lah kalau konten ni membosankan sebab saya seorang je dekat rumah. Makan dia pergi shoot konten dengan dia punya partnership AI Nisa. Nisa, okay, so saya seorang je akan mukbang. So, marilah kita makan ayam geprek. Untuk orang Indonesia, kenapa dipanggil ayam geprek? Geprek tu apa sebenarnya? So, marilah kita makan. Kenalang makan ni. Penat lah. Shoot seorang-seorang pun penat. Macam mana nak shoot dengan orang? Aduh. So, marilah kita menjamu selera dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan basuh tangan dulu. So, sudah basuh tangan. Jomlah kita mulakan dengan Bismillah. Okey, geng. Seramnya aku nak makan. Tengoklah sambal dia tu. Tengoklah sambal dia. So kita akan bubur kicap dulu. So, marilah kita mulakan dengan ni. Saya dah bubur kicap. So, marilah kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Konten saya akan buat korang telur dengan nasi-nasi macam ni. Okay. Tiga go sekali. Serangnya tengok cabai. Dia geram tau, tapi sambil tu dia telur. Biji dia macam tu. Kita mic dekat sikit. Aduh, tak ada makan pun belum. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya Allah, terima kasih atas pemberian rezekimu ini, ya Allah. Semoga aku murah rezeki lagi, amin. Supaya dapat beli something. Okay. Saya suap. Satu suapan, satu terus. Saya suap. Okey, tek lu. Macam buat live ha. Okey. Aduh. Deh. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Tapi tak apa. Alfa tahan pedas. Tentera lagi. Woi. Pedas weh. So, saya nak cerita sikit lah kat sini alang-alang kita mukbang. Sebenarnya saya masa balik Vietnam itu bukan masa balik. Astaga. Masa saya pergi Vietnam tu, saya tak dapat makan nasi tau. Sebab sebab masa saya pergi Vietnam tu, masa saya duduk kat Vietnam, saya tak dapat makan nasi. Sebab kat sana susah gila makan halal. Yang ada pok.
Kalau bertopok tu apa tahu lah. So kat sana saya makan tahu makan apa, roti, lepas tu Maggi. Saya bawa Maggi daripada Malaysia, 2 bungkus je, 2 cup. So saya pergi sana 4 hari. Saya tahan, sumpah korang, saya lapak nasi saya sampai cakap macam ni kat Mira. Kalau korang kenal Mira, kenal lah. Kat Mira, saya kata balik Malaysia ni nak makan je apa yang ada kat Malaysia tu. Sebab aku lapar sangat. Sampai tu lah. So kalau korang tanya saya apa yang saya makan kat Vietnam tu, saya makan roti, Maggi, gula-gula dengan aiskrim je. Pizza tu ada lah kedai tu, satu tu dia macam halal, macam halal. Dia halal tau. So kat situ lah saya beli pizza dengan ada nasi-nasi kot kat satu tempat tu. Nama dia dekat cable car, dekat night market. Kat situ dia ada kedai satu halal, tapi dia kurang sikit lah. Bukan tak sedap, dia kurang nasi dalam teleport. Tu je saya makan. Korang rasa macam mana orang lain yang pergi travel jauh-jauh tu, yang tak ada lagi makanan halal, macam mana dia orang makan Tapi kalau yang tak, saya pegang saya tak. Tapi kalau tempat-tempat dia memang cantik geng. Korang boleh pergi Phuket tu, tempat saya pergi tu, Vietnam tu, Phuket tu. Korang boleh tengok montai-montai ni. Cantik kan, dia ada macam Disneyland, dia ada macam Disneyland, dia ada theme park. Tapi theme park saya tak nak rekod sebabkan handset saya tak lah lokal. So mari kita sambungkan dengan saya. Lagi sikit tu. Inilah sambal saya makan. So next plan saya cakap saya nak pergi maybe Indonesia, mana tahu saya boleh try nasi gepek kat sana, lagi pedas kau daripada Malaysia. Lepas tu kan saya ada letak story IG kan. Lepas tu orang cakap lah, buat lah mukbang konten, mukbang makanan kat sana kan buat. Masalahnya tak ada yang halal, macam mana nak buat? So takkan aku nak makan benda-benda yang tak halal. Tak boleh lah kat sana. Konten vlog yang ni buat kan. So saya malas lah. So saya pergi sana, alang-alang tu memang bercuti tanpa shoot kamera, tanpa apa-apa pun. Just story je. Story dengan gambar. Tempat-tempat dia yang Phuket tu memang cantik lah bagi saya. Untuk tangkap gambar, yes, hampa pergi. Tapi untuk nak makan, kau nak shopping, tak payah. Lepas tu cuaca dia hangat, 5.30 pagi. Macam tengah hari kita dah cerah dah. Sebab saya ada ronda waktu tu. Saya pergi cari kedai, tapi waktu tu kedai tak buka. Sebab sana, sini pukul 10, sana pukul 9. Lebih kurang tu lah. 5.30 tu ibarat 6 pagi kita lah. 6.30 pagi. So saya pergi ronda. Saya tengok budak-budak dia orang pergi sekolah, ada, tapi kedai tak ada yang buka. Tapi dah cerah satu. Dengan cleaner cuci kawasan tu. Tapi makanan memang susah gila bah. Macam tu lah. So next trip saya tak tahu saya nak pergi mana. Tengoklah. Maybe kalau next trip, kalau saya disponsor ataupun apa-apa, maybe
Saya kan buat konten lah. Ni masalah saya pergi dengan model sendiri. Lepas tu saya kata stres tu. Bukanlah stres. Saya macam, dia macam ni tau. Bila kita pergi berjalan, tapi nak angkat kamera tu dengan susah nak bawa kamera, nak bawa apa. Jadi susah nak shoot konten. Saya malas benda-benda yang menyusahkan saya. Saya suka yang benda-benda yang menyenangkan saya saja. So macam tu lah. Sebab tu lah saya tak buat konten kat sana. Kalau korang nak tengok, boleh tengok kat Emni lah. Sebab Emni yang buat konten. Dia pun shoot. Korang tengok konten dia berapa minit? 12 minit je. Dia konten macam tu je. So saya dah saya dah penat dah makan ni. Pedas nak mampus. Memang pedas. Cuba korang komen tempat mana yang best lagi ni dekat dalam dunia ni yang patut saya pergi. So sebenarnya saya tanya nak pergi Indon. Sebab dia orang cakap Indon the best lah. Tempat dia cantik. So saya nak pergi lah, nak try lah. Apa bakal ke Indon? Saya nak pergi try bakso. Sebab Indon kan senang makan. Lepas tu ada tempat shopping. Lepas tu ada tempat vibe-vibe laut, Bali contohnya. Lepas tu ada yang nature yang terjun. So banyak lah tempat tu. Macam ni lah shoot seorang-seorang. Saya tak tahu lah tu nampak apa ke. Korang tengok lah. Saya dah nak habis dah ni. Saya pun tak tahu konten dia berapa minit. Saya pedas nak habis ya. So kat mana kita je? Macam tu lah. Saya cakap saya lagi Indo lah insyaAllah. Ataupun tengok lah mana-mana boleh pergi. So saya boleh pedas. Saya boleh kata boleh gagah lah nasi ni. Saya bukan buat lah ni. Saya beli. Saya beli dengan sambal. Saya minta banyak. Terkeluar habis lah. So korang boleh komen untuk orang Indon. Untuk orang Indon boleh komen kat mana saya patut pergi yang tempat cantik-cantik. Ni orang panggil apa ni geng? Tahu ni. So saya akan pergi. Sebab lepas ni kita orang dah macam bebas. Maybe ada yang dah off market. So saya kena biasakan diri shoot konten orang. Ataupun dengan seseorang macam tu. Itulah. Siapa tu tak tahu lah. So macam ni lah saya. Sebab kat rumah ni pun dia tak ada Syami, tak ada Nazrul, tak ada Kanda. Mak pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dia pun ada je dia. Macam tu lah. Saya kena makan macam ni saja. Makan ataupun masak. Kat office pun sebab saya bukan partnership. Korang kena faham. Saya bukan partnership, saya partner. So saya tak ikut pergi trip ataupun yang partner-partner pergi. Kadang-kadang dia shoot macam hari tu dekat apa? Dekat Genting tu. Tengok saya tak ada, Tikah tak ada. Habis lepas ni mereka akan keluar lagi. Kita orang tak ikut lagi. Macam tu lah, kena biasakan diri. So saya rasa cukup kot konten saya. Saya minum ayam sekejap. Korang tunggu sekejap. So saya memang tak boleh habis. Dia punya sambal ni pedas gila bab. Ni bukan 10 kali ni. Ni ber-50 kali dah. So, saya memang tak boleh habis. Saya harap apa ni aku cakap. Saya harap korang enjoy dengan konten ni. Minta maaf sebab kalau membosankan. Sebab saya memang membosankan. Membosankan. Tapi saya tak kisah. Dan ini saya buat. Sebab orang kata buat je lah konten apa pun. Ni saya buat. Jangan duk komen macam-macam lah. Jangan kata malas ke apa. Ni saya buat juga.
At least saya buat daripada saya tak buat langsung berbulan-bulan. So terima kasih untuk konten lepas 100k yang mana tak tengok lagi. Boleh pergi tengok. Dan tunggulah nanti next konten pula. Kalau konten ni naik, insyaAllah naik ke doa yang baik-baik. So saya minta maaf kalau ada salah silap dari saya dalam video ni. Saya harap korang enjoy. Dan jangan lupa like, subscribe dan komen, bagi idea konten yang menarik ke apa-apa ke. So bye bye. Thank you korang support saya. Terima kasih. Bye bye.